Satu kedai, satu menu. Hari ni aku dekat Abang Mat, dekat Pasar Awang Bangi. Aku nak try nasi dagang viral kat sini. So, tunggu apa lagi? Jom kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, sini yang jual nasi dagang oregano tu, yang viral tu. Oh, sini? Kat Pasar Awang, Bandar Baru Bangi. Seksyen 1 Pasar Awang, Bandar Baru Bangi. Kami menyediakan nasi dagang betul-betul original Terengganu. Akak orang Terengganu original. Oh, ya ke? Oh, memang oregano original Kak? Ya, orang kampung atas tu lagi. Wah, ni memang resipi akak lah ni? Ya. Okey, boleh Akak nak satu? Boleh? Okey. Oh, ni ke apa Kak? Akak pakai? Ni ikan tongkol. Ikan tongkol Akak jual apa lagi Kak selain ni, Akak jual nasi dagang? laksam, nasi kerabu ada. Oh, banyak lah. Ya, Alhamdulillah. Masa Alhamdulillah. ni semua cakap sedap doa. Oh, sedap doa. Sedap doa. Sedap nak gila pun ada dia cakap. Oh, ni berapa ringgit Kak satu set Ini ni? RM9 satu. RM9 satu Oh. Kak, terima kasih. Saya menjamu dulu Okey. Okey korang, ni dia nasi dagang RM9. Nampak tak? Korang tengok tu. Oh. So tunggu apa lagi? Jom kita rasa. Dia punya masam pedas kuah tu bagi aku dah win dah. Tu tambah lagi dengan ikan tongkol dia rasa memang sedap lah yang ni. Acar dia ni is so crunchy weh. And rasa pun memang fresh je. And also nasi dia wangi. Portion dia pun not bad juga ni sebenarnya. But it's good lah. Good amount. Nasi dagang RM9. Korang rasa berbaloi tak? Cuba korang komen. So kalau korang nak cuba nasi dagang ni yang RM9 ni, korang boleh je datang dekat Abang Mat Laksa, Pasar Awang Bangi. Apa-apa pun, jom kita.